Okey, kembali lagi kita dalam Kubiang TV. Jangan lupa follow, subscribe, share dan like. Okey, jadi baru-baru ni Amsha ataupun nama dia Amsha Lee lah nama gelaran dia. Dia telah masuk satu pertandingan nyanyian dekat China. Jadi dia dah masuk ke minggu yang kedua lah untuk rancangan Sing Asia ni. Jadi untuk lagu dia yang kedua ni, dia bawa lagu, siapa nama dia? Dia bawa lagu nyanyian Hana Delisha, Esok Masih Ada. Okey, jadi aku memang sangat suka lagu Hana Delisha ni. Dia ada bawa vibe-vibe OST punya vibe lah. Jadi kita nak tengok lah persembahan. Okay, jadi aku rasa aku nak buat reaction lah untuk lagu minggu kedua dia, Esok Masih Ada nyanyian Amsha Lee dekat pertandingan Sing Asia dekat China. Jadi jom kita layan dia punya lagu. Let's go. Esok Masih Ada, Hana Delisha, Akhir Hyper. Okay, dia bawa vibe-vibe melodi China punya sikit. Oh. Apakah maknanya? Mungkin terasa ya sayang dijanji. Suara dia macam cintaku benar untuk dia. Jadi dia bawa konsep lagu macam ala-ala Japanese sikit lah kan. Sebelum ni kan Hana Delisha pernah nyanyi. Kan dia pernah nyanyi juga aku rasa. Layan tu. Wih. Cantik dia demi stage. Cantik kan? Kasih kita sempurna. Sedap gila tu. Arrangement dia. Rinduku masih ada walau malam berganti. Bahagia. Okay, jadi dia punya teknik nyanyian memang macam ni Korang jangan nak judge Rinduku masih ada. Sedap tu. Jadi adakah dia akan bawa lagu Jepun kan? Cintaku untuk selamanya. Hatinya rindu ini yang telah ku mengerti. Bayang kenangan kita berdua di ruang ini. Cintaku bertemu Rikashite Wih, beremang tu. Dia bawa lagu bahasa Jepun. Baca anime punya lagu dah. Okay, kita dengar chorus bahasa Jepun dia jadi ke tak? Gila asli. Memang ada vibe-vibe anime lagu ni. Demon Slayer punya ke kan? Oh, inilah Jepun Jepun. Oh, ada irama Melayu sikit. Ui, macam mana dia kontrol tu suara macam ni. Sedap. Syekh. Okey. Jadi itu adalah nyanyian Amsha Lee dekat minggu yang kedua. Jadi minggu yang pertama aku dah layan lah sebelum ni. Dah pernah dengar apa nama lagu apa. Lagu Annie Zakri dengan lagu apa satu lagi. Jadi dua lagu tu
sedap lah dia bawa, sedap dengan cara dia yang tersendiri. Yang minggu kedua ni dia bawa gabungan dua bahasa lah. Okey, jadi adakah minggu depan dia akan bawa lagu orang putih ataupun lagu Cina? Sebab dia ada lagu-lagu yang unik lah dia pernah cover sebelum ni yang banyak yang sedap-sedap juga. Ada yang bahasa, ada yang lagu orang putih, ada yang bahasa Cina aku tak pasti aku pernah dengar ke tak. Mungkin ada, aku tak pasti lah. Jadi, untuk dia yang bawa nama Malaysia ni, jadi aku rasa dia kira satu kebanggaan lah untuk orang Cina ni. Tengok selain daripada Sheila Hamzah, oh ada juga orang lain boleh menyanyi. Cuma suara dia agak unik lah, agak lain sikit daripada orang. Jadi, kita tunggulah adakah minggu yang ketiga ni dia akan bawa lagu apa pula. Jadi, apa pandangan korang lah dengan lagu? Dengan suara dia yang macam tu, dengan lagu buat konsep anime Hana Disha ni memang vibe anime teruk punya. Adakah dia akan jadi OST untuk Demon Slayer Infinity Castle? Okay. Jadi, jangan lupa komen kat bawah ni. Dan yang paling penting, subscribe, follow, like. Okay?